Guys, headset yang aku guna ni, oh my god, so far memang aku impress gila lah. Seperti kau tengok aku buat tengok movie pakai headset ni pun memang sedap gila. Audio dia keluarkan siap lah dengan ANC yang dia orang provide lah. Memperkenalkan yang itu Sesa Cambium Wireless Headphone lah. Sebuah headphone yang memang padu lah especially dengan apa yang korang bayar lah. Dan model yang aku review ni adalah colour warna hitam. Tapi aku ada juga warna grey dan juga warna biru. Ikutlah korang seperti kau tengok nanti link kat description ada warna yang korang boleh pilih lah. Highlight spec dia seperti kau tengok ada LDAC support, dia punya ketahanan ada IPX4 dan juga dia ada active noise cancellation lah. Plus ada app support juga iaitu Sling Air. Nanti aku tunjuk lah apa yang kita boleh buat dekat app tu. So jom kita unboxing. And so far punya unboxing dia quite nice, quite premium jugalah. Dia punya packaging tu semua buat memang aku puas hati lah. Dan dekat dalam box ni dia juga provide accessory box. Mana dekat dalam accessory pun ada box lagi. Nice lah kan. Kat dalamnya ada USB-C to USB-A kabel dan juga 3.5mm kabel headphone jack kalau sekiranya kau nak guna wired mode lah. And kabel dia menggunakan Brady, which is kudos lah. Dan user manual ni aku recommend sangat untuk korang baca kalau sekiranya ni adalah first time Sesa product yang kau beli. Kat sini dia ajarlah cara untuk korang navigate kau punya headset tu, cara kau nak control dia macam mana. Nanti pun kat sini dia beritahu juga cara nak download app. Seperti kau tengok dia beritahu cara nak bersihkan cushion dan juga cara nak charging, dan juga even kalau kau ada masalah nak factory reset pun dia ajar juga, which memang sangat nice lah. So ini adalah overall product dia, and so far dia punya build quality memang quite solid, memang quite sturdy. Dia punya adjustable kepala tu pun kita boleh adjust. Kalau sekiranya kepala kau macam watermelon pun boleh pakai lah headset ni tanpa ada masalah. Headphone ni juga dia flexible, and dia punya earpad tu pun menggunakan high quality leather. Seperti kau tengok aku pegang pun sedap. Cumanya dekat Malaysia ni kalau leather dia akan panas sikit lah. So beware lah bagi tu kan. Bagi siapa yang tahulah. Tapi di sebab aku test ni masa musim sejuk, maka aku tak ada masalah lah buat masa ni. Tapi kalau sekiranya kau ada aircon tak ada masalah pula. And seperti kau tengok design dia memang premium gila lah. Memang aku puas hati lah dengan headphone ni. And seperti kau tengok juga ni standard lah. Dia ada provide juga button volume, button power on, port USB-C untuk kita charging, dan juga ada headphone jack dan juga button untuk kita turn on ANC lah. Apa-apa pun jom kita download Sling app untuk kita connect headphone ni dekat device kita. Seperti kau tengok aku nak pairing headphone ni dekat phone aku. Dan senang je lah. Lepas kau dah download app semua, kau dah terima syarat dia. Lepas tu kau tekan kat add device, and then kau tekan je go connect. Kat sini nanti dah akan connecting, and then dah akan pairing, and then voila, settle lah. Kat sini kau dah boleh adjust lah apa yang kau nak adjust. Seperti kau tengok kau nak adjust ANC dia, nak adjust transparent mode dekat app ni terus cara directly pun boleh, tak ada masalah. Kat sini pun kita ada Supermaster EQ, which is equalizer untuk kita adjust based on kau punya cita rasa lah, yang mana kau prefer lah. Dia tak ada custom lah. So a little bit bummer lah. Tapi yang best kat sini ada game mode. Nanti kita test dia punya game mode performance macam mana. Dan juga ada support dual device connection, which memang sangat nice lah. Dia punya audio codec ada support AAC dan juga LDAC, which memang sangat nice. Dan kat sini pun ada fungsi untuk kita cari device kita kalau sekiranya hilang kan. Kau boleh tekan kat app tu, and then dia boleh berbunyi lah. Dekat headphone ni juga kalau sekiranya kau nak custom mapping dia punya button control boleh lah. Sekiranya kalau kau macam tak suka yang defaultnya nak adjust dia punya button as a double click function untuk naikkan volume ke, itu example yang kau boleh adjust lah. And also ada juga firmware upgrade yang kau boleh buat guna app ni terus lah directly. Overall aku puas hati lah dengan apa yang diorang dapat provide dekat app Sling ni so far. And experience aku bila pakai selesa ke bang kan. And aku boleh kata so far based on my testing quite selesa jugalah. Memang sesuai lah dengan kepala aku yang besar juga sebenarnya. And bila aku goyang kepala macam ni dia tak mudah jatuh lah. So nice lah. And okay, benda yang paling penting dia punya audio dan juga ANC performance combo macam mana kan. Okay, memang nice lah. Bila aku on ANC memang aku tak dengar bunyi luar. And sambil tu aku buat dengar lagu memang immersive jugalah kan. Sebab kau dapat dengar lagu tu tanpa ada bunyi kipas dekat luar atau bunyi bising kat luar atau sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada orang yang cakap direct depan kau akan dengar jugalah suara dia, which itu standard lah. And dia punya game mode tu pun memang quite nice. Memang dia dapat tuangkan lah delay tu. Memang bila aku main game yang standard macam Giluma kita je ni, memang kau tak akan notice langsung lah delay tu. Tapi kalau sekiranya nak buat kompetitif sangat tak boleh lah. Aku try juga connect headphone ni dekat PC juga saja nak test buat tengok movie dan juga buat main game. And so far buat main game pun memang quite nice. Aku tak notice langsung delay tu. Kalau sekiranya kau memang tak nak langsung delay, kau boleh je guna wired mode, pakai braided cable yang diorang dah provide sekali tu, which is nice lah. Ada option kalau sekiranya kau nak guna wired mode. So overall aku puas hati lah dengan headset ni. Dari segi transparency mode tu aku jangan guna, which is okay lah, standard je lah. So kalau sekiranya kau nak beli, link description guys.